Mi, ada orang komen lah dekat TikTok ni, dia punya si Chris tu cantik, tapi bank kata dia tetap high risk. Sebab apa lah? Okay, so dekat sini si Chris ni walaupun dia cantik, tapi korang punya permohonan selalu berakhir dengan reject. Boleh jadi sitos korang ada satu amount yang sangat-sangat tinggi, non-bank, lepas tu tak bayar-bayar langsung. Itu satu. Nombor dua, mungkin korang yang keluar ni buat lebih daripada satu permohonan dalam satu tempoh-tempoh yang sangat hampir. So ini juga boleh menyebabkan situs korang jadi high risk, dan bila pihak bank tengok diorang nak luluskan pun diorang jadi takut. So korang mesti nak tahu kenapa bank ni takut. Sebab bila korang buat permohonan lebih daripada satu tempat, ini menunjukkan korang ni sangat-sangat desperate untuk loan korang ni diluluskan oleh pihak bank. So nasihat Amy untuk korang yang dekat luar sana, kalau nak buat permohonan loan ni, pastikan korang tak buat permohonan loan dekat banyak tempat dalam tempoh waktu yang sama. Tapi kalau korang tak buat permohonan di banyak tempat pun still reject, DM kami di Debt Guru ataupun isi form dekat bawah. Kami semak gelaikan dan kami akan bantu.